Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Jom hari ni kita buat kari kepala ikan cara Mama. Hari tu Mama pergi pasar. Lepas tu nampak pula kepala ikan ni fresh-fresh. Lepas tu Mama pun apa lagi terus belilah 2 kepala ikan ni dalam RM35. Korang rasa murah ke mahal? Ini antara bahan-bahannya ada bawang kecil, halia, cili besar, tomat, daun kari, herba campur dengan bendi. Tak lupa terung bulat. Of course lah kita kena ada rempah kari. Rempah kari ni Mama campur sikit daging dengan ikan dengan serbuk kunyit sedikit. Mula-mula kita tumiskan herba campur dengan daun kari. Kemudian bolehlah korang masukkan bawang putih, bawang merah dengan halia. Okey, halia dengan bawang putih tu Mama suka tumbuk dulu tau. Lepas tu bolehlah korang masuk cili besar. Macam Mama ada warna hijau je, so masuklah cili besar hijau. Kemudian bolehlah kita masukkan terung. Bila rasa terung dengan cili hijau tu dah layu, boleh kita masuk rempah kari. Tunggu sampai rempah kari tu masak. Masukkan sedikit air. Kemudian bolehlah masukkan garam dengan peras. Bila air dah mendidih, bolehlah kita masukkan kepala ikan tu. Tak lupa juga insang-insang tu kena masukkan sekali. Orang kata sedap kan. Dan masukkan santan. Tunggu sampai dia mendidih. Kemudian bolehlah kita masukkan tomato dan bendi. Bendi ni kena banyak tau kalau masak gulai. Bolehlah kita kacau gulai tu, tapi jangan kacau ganas-ganas tau. Takut nanti ikan tu hancur. Dan akhir sekali tunggulah sampai bendi dengan tomato tu masak. Kemudian kita bolehlah hidang sekali dengan nasi panas-panas.